Perodua Alza 2026 terus menjadi antara MPV paling dinanti di Malaysia kerana reputasinya sebagai kenderaan keluarga yang praktikal, selesa dan menjimatkan. Untuk versi 2026, Perodua Alza dijangka hadir dengan pelbagai penambahbaikan yang menjadikannya lebih moden dan relevan dengan keperluan pengguna masa kini. Dari segi luaran, reka bentuk Alza 2026 kelihatan lebih matang dan premium dengan grill hadapan yang lebih kemas, lampu LED yang lebih tajam serta rekaan badan yang aerodinamik. Sentuhan ini bukan sahaja mencantikkan penampilan, malah membantu meningkatkan kecekapan bahan api dan kestabilan ketika pemanduan. Masuk ke bahagian dalaman, Perodua Alza 2026 menawarkan ruang kabin yang luas dan mesra keluarga. Susunan tempat duduk 3 baris direka untuk memberikan keselesaan maksimum kepada semua penumpang, termasuk di barisan ketiga. Material dalaman dijangka lebih berkualiti dengan kemasan yang nampak kemas dan moden. Papan pemuka direka secara ringkas tetapi praktikal, dilengkapi dengan skrin infotainment sentuh yang lebih besar serta sokongan sambungan telefon pintar seperti Apple CarPlay dan Android Auto. Ciri ini memudahkan pemandu mengakses navigasi, muzik dan panggilan dengan lebih selamat semasa memandu. Dari sudut prestasi, Perodua Alza 2026 berkemungkinan menggunakan enjin yang lebih cekap bahan api tetapi masih mengekalkan kuasa yang sesuai untuk membawa muatan penuh penumpang. Transmisi CVT yang dipertingkat memberikan pemanduan yang lebih lancar dan senyap, sesuai untuk kegunaan harian di bandar mahupun perjalanan jauh di lebuh raya. Sistem suspensi juga dijangka ditala untuk keselesaan, memastikan perjalanan lebih stabil walaupun melalui jalan yang tidak rata. Pengendalian yang mudah menjadikan Alza sesuai dipandu oleh pelbagai peringkat pemandu. Aspek keselamatan menjadi salah satu keutamaan utama dalam Perodua Alza 2026. Model ini dijangka dilengkapi dengan ciri keselamatan aktif dan pasif yang lebih lengkap seperti sistem brek kecemasan autonomi, amaran pelanggaran hadapan, kawalan kestabilan elektronik, bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara untuk perlindungan penumpang. Ciri bantuan pemandu ini memberikan ketenangan minda kepada ibu bapa, terutamanya ketika membawa anak-anak. Kamera undur, sensor parkir dan sistem pemantauan juga membantu pemandu ketika memarkir di kawasan sempit. Dari segi praktikaliti, Perodua Alza 2026 menawarkan ruang simpanan yang fleksibel. Tempat duduk boleh dilipat untuk memberi ruang kargo yang lebih besar, sesuai untuk kegunaan harian, perjalanan balik kampung atau percutian keluarga. Penggunaan bahan api yang jimat serta kos penyelenggaraan yang rendah menjadikan Alza sebagai MPV yang sangat berbaloi untuk dimiliki. Alat ganti yang mudah didapati dan rangkaian servis yang luas di seluruh negara menambah keyakinan pengguna. Secara keseluruhan, Perodua Alza 2026 adalah MPV yang seimbang dari segi harga, keselesaan, keselamatan dan prestasi. Ia sesuai untuk keluarga Malaysia yang mencari kenderaan serbaguna untuk kegunaan harian dan perjalanan jarak jauh. Dengan penambahbaikan yang ditawarkan, Alza 2026 berpotensi untuk terus kekal sebagai antara MPV paling popular di pasaran tempatan. Adakah Perodua Alza 2026 ini mampu memenuhi semua keperluan keluarga anda? Jika anda suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi supaya anda sentiasa mendapat video terbaru tentang kereta dan otomotif hanya di channel ini.